Ramai orang nak beli skuter, tapi tak tahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh untuk bawa motor skuter. Okey, poin yang pertama, apa yang boleh adalah minyak hitam. Korang perlu jaga minyak hitam untuk servis adalah minyak hitam khas untuk skuter. Dan korang jangan guna minyak hitam yang selain daripada skuter. Poin yang kedua pula adalah enjin. Okey, kalau enjin breakdown dekat tepi jalan, korang jangan tolak motor tu. Sebab kita takut rosak kan. So, apa yang perlu korang buat adalah korang perlu panggil towing dan terus hantar ke bengkel. Poin yang last sekali adalah penjagaan skuter. Okey, penjagaan skuter tu adalah korang perlu on time untuk full service dia. So, korang ikut je timer-timer apa yang pemen bagi kat korang. Kalau korang tak jaga, motor akan akan rosak lah. Skuter kan sensitif sikit, dia akan berjangkit-jangkit lah. Apa yang rosak pada 100 sampai ke 500. Apa-apa pun korang kena check dengan pemen. Okey, itulah do and don'ts untuk korang yang nak pakai skuter. Okay, go next. Okay. Untuk pembelian skuter, korang boleh WhatsApp di nombor tertera di bawah.